Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 9 hari bulan Disember tak? 9 hari bulan Disember pula. 9 hari bulan Januari 2025 Masehi bersama dengan 9 Rejab. 9 bulan tak? Lah kami 9 bulan. Ya tak 9 bulan. Betul 9 bulan. 9 bulan Januari bersama dengan 9 Rejab 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul belum masuk maghrib lagi. Pukul 6.52 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya keluar pukul apa malam ni? Dalam pukul 9 berapa dah? 9 setengah. Berapa? Pukul 9 setengah. 9 suku saya keluar tu. Pergi keluar ke rumah Kak Alia saya tu. Lepas tu tengok siap-siap. Pakai kostum sana pergi ke Pasar Kah. Beli barang-barang sikit. Kedai tutup. Nak ajak pergi kedai Restoran City tu. Tutup. Lepas tu saya pun balik. Balik tu singgah ke kedai Fikri. Seperti biasalah. Minum-minum malam pukul 11.30 tu. 11.20 saya balik. Lepas tu tidur pula 12.30. Bangun pula pagi tadi dalam pukul 0.50 pagi bangun. Terus mandi semai subuh. Kemudian bertolak ke kedai Cik Eda dah. Nak isyak nak maghrib dah. Baca terakhir dah. Seperti biasalah. 7.10 tak agak. Hari ni. Lebih kurang lah. 7.10. Lepas tu saya siap balik pada pukul berapa ada. Lepas pada tu tidur. Pergi mana? Pergi dah Cik Eda tu makan sarapan sana. Lepas tu terus pergi lepas dah Cik Eda tu terus pergi tak singgah kedai Fikri dah. Pakai terus pergi ke tempat kerja. Rambut hak tia pasal mari tu kan. Rambut kotak tia tu. Lepas tu hari ni sambung balik boleh pak tia pula. Hari ni boleh pak tia pula. Lepas tu dengan hak bing atas tu. Bing atas pun bersih wadah gitu je. Bing rekah-rekah ya. Lepas tu siap dah kau tu. Buat kerja pasal-pasal tu. Dah boleh siap dari pukul 2.8 minit. 2.8 minit dah siap. 2.8 minit. 2.50. 2.56 minit. Lepas tu singgah kedai Paksu tu makan nasi. Makan nasi itulah kedai Anwar tu. Makan tu Anwar. Tu suami dia nama Anwar. Ini dia tu Indonesia buat bakso. Saya tak makan bakso, saya makan nasi lah. Lepas tu terus balik lah dari pukul 3.50 terus balik. Balik tu terus mandi semaya maghrib. Saya semaya dahulu pada pukul 4. 5 minit dahulu. Asal masuk 4.36. Maya asal dalam pukul 9 ada tak tadi. Maya asal lewat kot. Pun 9.20 kat Maya asal. Lepas tu duduk main Facebook balik tengok TikTok, Facebook apa macam-macam isu lah. Adenda tak adenda dah berlaku lah. Najib Datuk Seri Najib apa itu. Nama dah tak berpolitik tak. Tak apa saya ambil masa sesuai saja itulah. Tapi bukan nak bahas adenda tu. Sekadar biasa-biasa je. Adenda tu saya tak pasti lagi kan benda tu. Tapi kalau tengok dengan pemimpin kita tu, pemimpin boleh dipercayai dah tu. Mungkin ada sungguh pengakuan daripada pihak tu memanglah. Daripada pihak Najib wakil pihak Najib tu, Datuk Seri Najib tu memang merujuk kepada benda tu ada. Tak. Kalau bahas benda tu panjang lah bahas sangat. Fokus pada kita ni. Lepas tu siap Lepas tu lepas pada tengok benda-benda TikTok apa bahan-bahan benda tu, Facebook apa tu. Saya pun saat ni baru teringat nak buat video daily. Ni siapa habis tu yang masuk dalam kaca ni. Dalam kaca ni tak ada tempat nak sesuai tu untuk buat video tu. Kalau ada bilik saya tu tak ada privacy kan, saya main sini lah. Rumah kakak saya lah tu. Itu juga. Ni rumah kakak saya koci. Anak koci tak tinggal Kalau saya buat benda ni dah. Okay.
Dan ni dia privacy sikit lah pasal dia tak tinggal Kochi dah. Dulu ada Kochi, dia ada tinggal Kochi. Okay. Pukul neon dan 5 bulan ni terus buat video ni. Okay, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report. Bagi Shopee tu akan sampai, dia akan sampai esok 10 hari bulan dan juga 11 hari bulan sekali. 10 hari bulan sekali, 10 hari bulan sekali, 11 hari bulan sekali. 10 hari bulan tu Gabriel bagi apa? Rambut kau Gabriel. Ada ramu-ramu Shinobu. 10 hari bulan esok. Lepas tu untuk baju tu 11 hari bulan. Kimono pula. Nezuko Kamado dengan Shinobu Kocho. Okay, sekadar saja. Okay, buat video ni dari pukul 9.52, okay? Okay, sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.